Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam channel The Hood. Aku harap korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan. Okey, pagi ni aku gerak hati nak ride ke PD ambil angin. Okey, jom, let's go. Okey, aku dah sampai dekat area PD ni. Seronok pula aku tengok kawasan ni. Nampak pula ada orang mancing. Memang aku nak berhenti lah. Lepas je aku relax tengok orang mancing, aku pergi makan. Sambil-sambil aku makan tu, aku scroll dekat marketplace. Manalah tahu ada orang nak jual kamera yang murah-murah berdekatan area sini, boleh aku beli. Alhamdulillah aku ada nampak satu kamera ni. Harga dia memang agak murah lah daripada harga-harga yang lain. Aku pun apa lagi, deal terus pergi ambil. Alhamdulillah aku baru je angkat tadi. Aku minta kurang sikit lah duit minyak motor. Aku pula tunggu dia lambat, aku power dia sikit. Ni lah kamera DJI 3. Sebelum menyambung perjalanan aku relax santai dekat tepi pantai ni, ambil angin sambil-sambil minum air. Yang selama ini aku kecapi, musnah semata. Lepas je aku lepak dekat tepi pantai tadi, aku teruskan perjalanan aku menuju ke Kuala Kelawang untuk melawat satu masjid ni. Sekarang aku on the way nak ke Dam Semenyih. Tapi dalam perjalanan tu aku terjumpa dengan member lama aku. Dia cakap macam kenal kata. Ngapa bahas ni? Saja dah tak ada buat apa Buat apa dah pukul apa? Pukul 8.9 dekat agak kan? Saya tu lebih kurang. Tadi saya keluar rumah pukul 8. Honda CB 250. Dah pakai berapa lama dah? Dah setahun lebih lah. Tahun lebih lah? Selesai berborak, aku terus menuju ke Dam Semenyih. Okey, sekarang ni aku ada dekat Dam Semenyih. Berhenti kat Dam Semenyih sekejap. Uish, banyak ni. Banyak semua. Berhenti kat Dam Semenyih sekejap. Aku nampak ada orang mancing kat bawah. Aku nak pergi tengok sekejap. Tanya dia dapat ikan ke tak dapat ikan. Okey.
dekat tapi dah tarik tadi. Dekat. Dah mampu mancing. Mudah buang ikan nampak. Dengan ekor dekat ni. Dah korang tanah. Galang-galang kanah pun tak hidup Ada kolam tanah sama kolam semen. Saya kan dekat saya kan ada buat kolam kan. Kolam saya ingat kan buat penjualan lah. Kata tilapia, patin, peli. Stok tu. Sebulan tu lama. Alhamdulillah, sekarang aku on the way nak balik ke rumah. InsyaAllah next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berselindung dalam bayangan, ternyata